Pemain import kita sudah sampai ya. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Jadi kita masih lagi misi nak kejar bewok. Kali ni kita punya taktikal kita jahat sikit. Kali ni confirm lah kita menang. InsyaAllah InsyaAllah menang. Memang confirm. Memang confirm. Saya rasa sangat bersemangat. Kita nak ambil pemain import kita dekat airport. Jadi kita pun ajaklah Cik Ibrahim kita sekali. Jadi Pak Heng rasa tak? Kita punya pemain import kali ni Pak Heng boleh membantu kita tak? Boleh Pik. Sebab dia punya lari kalah bewok dia punya lari. Ekor laju Dia punya lari. Saya setuju. Jadi Pak Heng rasa taktikal kita kali ni betul lah. Betul lah. Kalau Capik pilih pemain import tu, saya rasa memang gini lah. Katanya flight dia sampai lebih kurang pukul 3.20. 3.20? Ya. Bukan pukul 4. Dah. Sekarang ni pukul 2.52. InsyaAllah sampai. Sebab tadi telefon dia kata tak naik lagi flight. Gini. Setengah. Dia gini, steering duduk kita. Kalau siapa awak tu pandai-pandai tunggu. Pandai-pandai. Kalau mu nak mengamuk-ngamuk balik naik Grab ya. Betul. Pemain import kita sudah sampai ya. Okay guys, kita dah sampai di airport. Apa dah pemain import kita? Dia sudah tunggu. Mana pemain import kita ni? Ya, Orang cepat orang nak lalu. Ampun tuan tu. Beribu-ribu ampun. Selamat pulang ke Pasir Berdengung. Kenapa? Kampung. Ya kau apa bewak? Bukan. Nak pergi kat lalu kan? Lagi kat lalu. Jom. Orang nak lalu. Jom. Tak apa. Tak apa. Jangan. Tak apa. Masuk. Kaki orang nak tutup pintu. Lama pun cuti. So, Tuan Hamba, macam mana perjalanan hari ni Tuan Hamba? Satu hari tidak makan. Tuan Hamba daripada Sabah pukul apa Tuan Hamba? Pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi Daripada KL pukul apa? Pukul 3.30. Delay sikit. Nampak tak tadi? Nampak lah. Pohim. Pohim. Daripada bawah ni. Saya nampak lah. Bukan gini, bukan gitu. Nampak lah tadi. Ini bukan. Saya gini di jendela kan. Saya tengok. Oh, jendela. Nak bagi jendela Pohim mana? Semangat. Adakah Tuan Hamba memahami perasaan kena main dengan dia awak? saya dan Arif dipermainkan? Adakah Tuan Hamba memahami dan meneliti perkara tersebut? Tengoklah video tu. Ini atas sana ujang kau. Atas sana? Saya atas dari hujan. Kalau hujan tu turun pergi atas hujan lah. Tapi ni turun bawah. Tak hujan lah. Depan ni laju ikut tepi boy, tapi tepi saya ujang tu ada lagi. Ada. Tu saya kencing dari atas. Hujan tu ada masin-masin sikit. Tak lama.
Ini jaga-jaga. Tapi tu mu tengok sampai tunjuk sikit lagi. Jom makan, boy. Jom. Driver, Ya. driver. Ya, bos. Please, Nak singgah mana please bos? bring me to restaurant. Which restaurant bos? Aduh, Berhenti mana? mana-mana ah, asal kedai yang ada makanan. Boleh. Boleh ya? Baik bos, baik. Bos hari ni, bos sejam, bos sejam. Mana boy? Dah bukan mu lama 10 orang balik tu. Setahun balik. Setahun lah. Tak nak balik tu. Balik dia 2000 nak balik. Oh, Be, sebab apa balik sini semula, Be? saya ada misi. Gitu. Misi. Saya Ada misi tu. Saya kesian ke member-member saya ni. Dia macam kejar tak ada isi. Kejar-kejar tak ada isi. Aduh, merangkak konon. Angkat bewok ni. Merangkak ya, Wak. Tapi skill saya betul kan. Ada saman. Betul lah, kalau biawak zaman dulu mungkin dapat lah. Ni biawak yang ada kelulusan. Dia bekas rekrut. Aduh. Baru habis rekrut. Berapa kali rekrut bewok ni? Tahu lah. Biawak tahu macam mana melepaskan diri. Kalau biawak tu macam Pok Him senang lah. Oh my god. Ni tak payah kejar. Dia tak Payah kejar yang ni. tahu dapat Ada biawak. Tapi ular pun tak makan ni. Dia punya usia-usia gini ni tak makan lah biawak. Kerah. Keras macam saya 4 tahun di Terengganu baru pertama kali jadi gini. Maksudnya, Be, khidmatmu pada kali ni sangat-sangat Sangat diperlukan. baru rasa kehilangan lah. 2 kali kena main dengan biawak. Siapa sakit kepala dah tu? Sakit kepala Arif. Denyuk kepala Arif. Nak berlari pun tak boleh rasa. Jadi, Be, macam mana, Be? Gila lu. Lalu. Gila lu. Dia kalau benda tu simpan lama-lama jadi penyakit. Jadi penyakit. Tapi saya boleh makan setakat ni ya. Boleh makan maksudnya? Selepas dari dimainkan oleh biawak tu. Masih lagi ada selera Tidur makan. pun ada boleh tidur lagi ya. Saya risau gini, Be. Saya dah import awak daripada jauh. Lepas tu kena lagi. Tapi kena lagi. Sudah. Lepas ni kita nak import siapa pula? Saya rasa saya jemput Usain Bolt mari. Tadi mu salah dengan Ibrahim mu sama dah kita tangan mu. Samuk tu. Balik kapal mesti mu Makan babi. Saya balik kampung, masa balik sini tak makan. mu nak balik sini ni mu sama dah tangan. Tak boleh ambil balik kan. Laju dia tarik. Okeylah, sekarang ni pukul 16.50. Jadi kita plan projek kita esok lah, Be. Esok. Dia hidup dulu. Kita tengok esok macam mana kita punya ni. Pergi cari biawak yang main bola. Memanglah laju. Laju. Lepas tu pandai main rugby lagi tu dia biawak tu. Kena pijak dia elak dami. Aduh. Apa dah. Okey kan, kita jumpa esok. Zas.